Assalamualaikum guys, berjumpa kembali kita MSK U15. Hari ni hari ketiga peringkat pusingan kedua Liga XY. Jadi di Padang ni sekarang ni tengah berlangsung perlawanan antara Kota Baru KBS tak silap saya, KBS dengan Tumpak ni. Okey, satu lagi grouping yang ni KBU, Kota Baru Utara, Kota Baru Selatan dan Tumpak. Satu lagi grup Bacok, Pasir Putih dan Tuan Rumah Gua Musa yang bermain di Padang SK Sri Ciku. Okey. Dan perlawanan ni agak sengit di mana kedua kumpulan ni adalah juara bagi peringkat kumpulan. Jadi perlawanannya agak seimbang. Right guys, jumpa lagi nanti dalam laporan seterusnya. Pagi ni boleh dikatakan pasukan Tumpak ni pasukan yang hebat juga. Jadi mungkin pasukan yang kurang melakukan kesilapan akan mencapai kemenangan lah. Jadi saya lihat pasukan saya pun 100% sudah bersedia untuk menghadapi pasukan Tumpak pada pagi ini. Okey. 1, 2, 3, Tumpak! Out! KBS! Ni mungkin geng agak jadi punok ni agak. Jadi perancangan bagi Bacok buat terbaik lah. Walaupun dah menit dasar tadi harap boleh masuk ke pusingan final lah pada esok insya-Allah. Mari daripada jauh daripada Bacok ke Gua Musa ni ingin membawa pulang lah. Sesuatu yang tak jadi dibawa pulang oleh Bacok. Insya-Allah. InsyaAllah tim Gua Musa bersiap sedia untuk the fight. Kita doakan bahawa player dapat settle down, dapat ikut rentak yang kita rancang. So insyaAllah kalau player disiplin, insyaAllah Gua Musa boleh mencipta satu kejutan untuk kita bergerak untuk ke final insyaAllah. Okay, Gua Musa hebat.